Kalau gear 1 ni kelas. Okey, jalan. Handbrake pastikan dah jatuh Okey, angkat kelas perlahan-lahan. Okey, kita dah gerak, tahan dulu stick kelas tu. Angkat lagi. Okey, hold dulu. Okey, dah kita jalan cantik, angkat je semua kelas. So enjin takkan mati lah. Terus fokus pada ni lah, manual, steering, jaga. Okey, ulang gerak kanan. Kita dah lurus selang balik. Okey, teruskan. Pelanggan juga balik. Okey, tengok mirror, tak ada kereta. Sebelah kanan, okey, bawa ke kanan. Steering. Jalan dulu, boleh minyak balik. Roundabout, pastikan ikut arah jam jangan lawan jam, kita tembung lah nanti. Nampak mana-mana pun semua ikut arah jam. Dalam bukit pula. Ini? Masuk kanan. Apa, naik terus turun je, tak payah berhenti dulu. Ambil lorong tengah. Tak ada kereta kan. Yang tengah tu? Tengah. Okey, masuk kanan. So time mendaki tu akan tekan minyak sikit lah. Kalau tak, dia tak larat nak naik. Okey, luruskan kanan sikit, jangan sampai langgar tiang. Okey, terus steering tegak je, jangan sengit. Tekan minyak sikit. Okey, minyak lepas. Mungkin first time naik ada macam naik roller coaster lah, takut sikit kan. Rasa ada, tapi tak apa. Janji steering yang tegak turun tu. First time naik je, rasa takut. Lepas tu rasa bukit tu dah macam jalan lurus je. Sampai tepi dewan tu balik, kita stop Sekarang faham lah cik kata tangan berpintal-pintal. Masa tadi pun macam nak berpintal-pintal tangan. Dia kalau tekan jelas sikit-sikit tak apa, jangan sampai terus terkunci terus kan. Kunci sekejap lagi nak tak lepas lagi corner, tak ada itu pusing lah. So kita push and pull lah. Tolak tarik. Okey, kanan balik. Sini balik. Okey, stop. Okey, trigger, tarik handbrake. Okey, pastikan gear betul-betul. Okey, dah tolak ke depan.
je, kiri kanan je. Okey kan. Okey, tarik handbrake dulu. Okey, baru angkat dua kaki. Handbrake tarik. Jangan tekan button, tarik je. Oh, okey. Okey. Nanti letak gerak kan.